Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini sambung surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanussiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna fakadzdzaba bil husna fasanussiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bercakap itu maksudnya, demi malam apabila ia gelap, demi siang apabila ia cerah, dan apa-apa yang diciptakan Allah lelaki dan wanita, sungguhnya usahamu itu bermacam-macam. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan balasan baik, yakni syurga, maka kami mudahkan untuknya jalan ke syurga. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan terkaya dari sesuatu dan mendustakan alam akhirat, alam balasan baik, kami mudahkan untuknya masuk ke neraka. Ayat ni, surah ini panggil surah Al-Lail. Surah Al-Lail mana surah malam. Diturunkan di Mekah dan ayat ini sebanyak 21 ayat. Sebanyak 21 ayat. Ayat yang pertama berbunyi wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila ia gelap. Allah bersumpah dengan malam apabila ia tertutup daripada cahaya matahari, maknanya apabila ia telah menjadi gelap, menutup segala-gala yang ada. Nak menunjukkan bahawa kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah menukarkan siang menjadi malam, terang benderang menjadi gelap gelita, untuk merehatkan malam siang yang panas supaya sejuk sementara. Kalau sepanjang-panjangnya siang, maka dunia ini akan menjadi panas dan manusia tidak boleh rehat. Pasal di waktu siang tempat masa untuk mencari nafkah dan malam untuk berehat. Dalam ayat yang lain disebut dalam surah Amma Yatasaalun, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan siang itu tempat mencari penghidupan, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, artinya menutup segala-galanya. Jadi kalau malam tidak
bertukar siang-siang tidak tukar kepada malam, dunia akan jadi terlalu panas. Dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bertukarnya malam kepada siang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang tak menggunakan akal fikiran. Maka Allah bersumpah dengan malam di sini. Kita menungkan macam-macam yang boleh direnungkan. Malam ini kita boleh berehat, boleh tidur. Masuk saja matahari nak mula gelap, bermakna umur sudah bertambah setengah hari. Pagi tadi daripada pukul 6 pagi 6 petang, 7 pagi 7 petang, 7 petang malam dah masuk, bermakna umur telah bertambah sehari punya. Maka peruntukan hidup sudah menjadi pendek. Tengok muka cermin, tua dah sikit, terasa tua. Tapi kadang-kadang tak nak pula menjadi tua. Tadi kami pergi sebuah tempat, kawan saya datang lambat. Tanyalah security tu, pakcik tempat ceramah mana? Marah dia. Ingat orang tu, orang jaga-jaga ni tua-tua belaka ke? Marah dia. Marah panggil pakcik tu. Tu kelebihan dia. Nak minta derma pun panggil abang baru dapat dia. Panggil pakcik, marah. Orang tak mau tua. Tu tak mau. Semua orang tak mau tua. Padahal dah lama hidup, tua lah. Yang muda tu nanti tua. Yang muda kan tak lama kan tua dia. Dah lama hidup. Yang muda tak lama tua lah. Yang tua nanti akan hilang tuanya, meninggal dia. Tak tua dah dia. Dia sebut sudah mati. Jin pula, apabila dia nak mati, dia sudah tua, dia minta Allah menjadi muda. Muda sekejap baru dia mati. Manusia tak tua terus, tak muda-muda lah. Memang ada syair Arab, laita syababa ya'udu yauman, kata, mudah-mudahan muda itu balik semula. Tapi manusia, waman nu'ammirhu nakisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami terbalikkan balik kejadiannya. Maknanya jadi kanak-kanak, muda dewasa, tua, kanak-kanak balik semula. Kita ni kalau dah tua, makan pun dah kurang. Macam kanak-kanak juga. Mana kanak-kanak dah kenyang, dia tak kerti makan. Kita waktu muda-muda dah kenyang, mahu makan lagi. Dah tua-tua makan dah mula kurang, tidur dah mula kurang, cakap pun dah mula kurang, berjalan pun dah mula kurang, merepek pun dah kurang. Kadang-kadang sembahyang pun kurang, itu masalah. Yang ke lagi tua, lagi banyak sembahyang. Itu dipesankan waktu muda-muda lah nak beramal, dah tua-tua so dah tak larat. Waktu sihat-sihat ni lah nak bangun malam ke, nak main tahajud ke, nak sembahyang apa benda ke. Sekarang dia tua-tua besok, jangan. Tak ada harapan dah. Jangan sudah tua besok baru nak bercakap. Saya kalau sihat lah tak, saya sembahyang tahajud. Alah, dah sakit. Sakit tak ada harapan dah nak sihat, tak ada. Itu kena ingat tu. Jadi maknanya malam itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, menambahkan kekuatan iman kita. Allah boleh gelapkan, Allah boleh malam. Kalau Allah Ta'ala gelapkan panjang-panjang zaman, siapa nak terangkan balik? Sekiranya Allah Ta'ala gelapkan dunia ni, siapa yang nak boleh terangkan balik? Allah Ta'ala siangkan panjang-panjang, siapa yang boleh gelapkan balik? Tak boleh. Kemudian jangan lawan Allah Ta'ala, lah mudah ya. Kesimpulan lawan Allah Ta'ala. Pasal ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut saja, ikut arus. Allah Ta'ala kata mayang. Allah Ta'ala kata puasa. Jangan soal banyak. Kadang-kadang manusia ni soal banyak soalan. Tapi kalau doktor suruh, dia tak soal. Doktor kata ini makan ini makan pil ni 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji malam. Pukul 4 pagi 3 biji. Dia soal tak? Boleh kurang sikit ke? Tak diikut. Takut dengan doktor. Injek tak kata apa.
Bila Allah Ta'ala kata sembahyang isyak 4 rakaat, mengapa 4 rakaat? 3 tak boleh ke? Kan banyak soal. Dan Allah Ta'ala dah perintahkan ikut Islam, betul-betul tulen punya Islam, tambah hadari pula. Itu masalah. Pandai-pandai. Habis. Gitulah malam tadi. Dah malam-malam lah. Wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidur kamu itu sebagai untuk rehat. Rahatan li abdanikum, rehat untuk badanmu. Tidur. Disuruhnya. Kan standard tu. Tidur. Semua manusia, makhluk tidur. Ada makhluk ikan tak tidur lah dia. Kita tidur. Siang apa dia? Wan nahari iza tajalla, demi siang apabila ia terang benderang. Maknanya diberi cahaya alam dengan cahaya matahari. Dan sesungguhnya siang itu tempat manusia mencari makan. Hak masa manusia mencari makan, dan haiwan pun mencari makan. Semua mencari makan. Waktu malam binatang-binatang pun balik. Burung balik. Itik elok balik. Beratur je dia. Tak lawan tokek dia. Tuan tengok itik balik elok je. Seorang pun tak lumba tuan. Elok. Kan cantik itik. Balik. Dia pandai pula dia tu. Petang balik kita. Balik. Kita pula ke pasar malam. Kan tu balik. Makna itik balik. Manusia dah nyonsang ke pasar malam dah. Kan itik ke mana? Maghrib dia kata. Tahu itik tu. Lembu balik, kerbau balik, kambing semua balik waktu maghrib. Burung-burung balik, dah kenyang dah balik. Duduk dalam rumah sewa, duduk dalam sarang masing-masing balik. Dia tahu siang pagi besok subuh-subuh dah keluar burung tu. Tahu dia. Ayam pun tahu siang. Ayam tak pernah mogok, terus berkokok dia. Kata Luqman, wahai anakku, jangan kau lebih teruk daripada ayam jantan. Ia bangun pagi dan gerakkan orang tidur. Tu ayam. Tak pernah ayam mogok. Hujan lebat, ribut, banjir dia. Bangun dia. Tak ada kata sejuk hari ni, jangan buka. Ayam boleh bangun pagi walaupun tak tidur malam tu. Kan dia tidur pokok, kan kadang orang gosip ganggu. Dia tetap atas pokok tu, besok tetap bangun juga dia, menggerakkan orang sembahyang subuh. Mana kalau kita tak bangun subuh, kalau ayam tahu tak malu kita. Ayam takut pun bangun. Tak pernah dalam dunia ayam mogok berkokok pagi, tak. Melainkan waktu Fir'aun nak serang Nabi Musa, itu dia mogok sekali. Kata Fir'aun, kita serang Musa besok apabila ayam telah berkokok. Hari itu ayam mencuarat semua, tak pokok hari tu. Fir'aun bangun lambat. Fir'aun pula nak bangun, nak makan dulu. Dah kesiangan, Nabi Musa dah jauh pergi dah. Maknanya ayam pun pandai sokong Nabi. Ayam sokong. Ayam sokong dakwah. Dia menjebelahi belah Nabi. Kita kadang-kadang pula tak menjelah Nabi, tak membelah dakwah, menyekat dakwah pula. Biarlah ayam tu sikit. Kelebihan ayam tu. Cakap banyak marah ada orang pula. Sekian maklumkan. Itu dia. Wa ma khalaqal dzakara, dan apa-apa yang dicipta oleh Allah Taala ialah lelaki dan wanita. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Yakni Allah bersumpah dengan ciptaan. Allah cipta laki-laki dan perempuan. Ini untuk menunjukkan kehebatannya. Maknanya cipta laki-laki dua je. Beranak pinak. Adam termenung di syurga. Pasal nak borak dengan siapa, nak gembira pun dengan siapa. Nampak burung berduaan, kalau aku berdua pun canggih juga. Allah ciptakan Hawa untuk menjadi rakan kepada Nabi Adam. Dan Allah suruh dia turun ke dunia ni. Dihalau ke dunia ni, kesilapan dia. Memang ada hikmat. Kalau di syurga Nabi Adam, kita pun tak ada. Kan di syurga tak beranak pinak. Turun ke bumi ni beranak pinak.
Cukup Allah ciptakan dua, maka beranak pinak. Bagaimana kalau kita ni cipta satu masjid jantan, satu masjid betina, kahwinkan dia, tahun depan beranak satu, tak payah beli masjid kita. Tak boleh buat. Boleh buat. Ayam pun jantan betina beranak pinak, itik pun begitu. Kita tak boleh buat. Kita boleh mencerakinkan air itu, 2 hidrogen 1 oksigen, tapi cantumkanlah, tak mau jadi air dia. Hanya kita cerakinkan saja, air terjadi daripada 2 hidrogen 1 oksigen. Cantumkan boleh. Ambil hidrogen campur oksigen, boleh jadi air. Tak mau dia. Manusia tak boleh buat air. Itu sebabnya air ni Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Maka air tidak boleh jual. Undang dia. Air percuma. Allah Ta'ala ciptakan kain, kan air free. Tak boleh jual mahal-mahal air. Hanya jual atas proses saja. Bukan dijual air itu sebenarnya. Tapi tak bercakap dulu, salah juga. Sekian ada maklum kan. Jadi Allah Ta'ala ciptakan jantan lelaki dan perempuan. Jadi berbeza-beza. Tengok Allah Ta'ala ciptakan lelaki, sayangkan kepada wanita. Zuyyinal nas hubus syahwat minan nisa, nampak? Wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabil fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Zalika mata'ud hayatid dunya. Diperhiaskan kepada manusia, sukakan keinginan. Siapa dia? Daripada kaum wanita tu. Maknanya kita ni sukakan wanita, sayang. Nabi kata apa? Nabi kata, aku suka kepada 5 perkara, 4 perkara, 3 perkara. Pertama sekali, sayangkan kepada wanita. Bukan cinta, sayang. Itu sebab kita orang perempuan, isteri kita ke anak-anak perempuan kita kena jaga betul. Jangan dipukul dia, jangan dimaki dia, jangan disinggung perasaannya. Penundang dia. Kaum wanita itu bukan hamba. An-nisa syaqaiqur rijal. Orang perempuan itu rakan seperjuangan, setaraf dengan lelaki. Tapi adalah benda-benda yang boleh buat, tak boleh buat. Itu sebabnya kuasa talak orang lelaki pegang, tak boleh perempuan pegang. Pasal suasananya begitu. Bukan perempuan tak cerdik, tapi mengambil keputusan cepat. Tak dibenarkan di kuasa talak, tak ada. Kuasa talak perempuan tak ada. Kuasa talak laki-laki. Sebab lelaki ni ada dia punya slow sikit. Perempuan kalau dia marah, kalau dia kuasa talak, tak balik rumah kita. Lewat sama isyak, saya ceraikan awak, habis kita. Tidur kedai mamak kita. Begitu. Itu keadaan dia. Ada kelebihan dia. Orang perempuan ada kelebihan dia. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Orang laki-laki bos kepada kaum wanita. Ada. Tetapi kaum wanita itu ada hak dia memberi nasihat kepada suaminya. Suami ada kuasa, tapi bukan digunakan kuasa sepenuh-penuh. Allah ciptakan lelaki lain, perempuan lain. Itu sebab kita tengok ya, Tuhan ada rahman dia. Sifat rahim Ta'ala tu diturunkan kepada kita. Maka kita sayangkan kepada wanita. Berkasih kasihan itu mesti ada. Boleh. Zuyyina nas hubus syahwat min nisa wal banin. Sayangkan kaum wanita, sayangkan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan mengumpul-ngumpulkan minadh dhahabil fiddah, emas dan perak. Itu pun suka juga. Perempuan pun suka, anak lelaki pun suka, emas pun suka. Wal khailil musawwamah, kuda pun suka. Sekarang ni tidak kuda lah, kereta lah. Musawwamah yang diperhiaskan. Tu kan kita beli kereta kan macam-macam dimodified kereta tu. Wal an'am, dan binatang ternakan. Wal hath, dan sawah ladang. Itu yang suka. Hanya sebab zalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesukaan hidup dunia saja, sementara. Jadi di sini sebut, dia kata
menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terfikir oleh manusia bagaimana perbezaan antara dua makhluk yang berbeza itu. Bagaimana manusia tak? Itu Allah Taala. Habis. Dia huraikan sedikit malam, siang dan penciptaan laki-laki dan wanita. Kemudian Allah sebut inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeza-beza, bermacam-macam. Ada yang minkum taqiyun wa minkum taqiyun wa minkum syaqiyun. Ada di kalangan kita ini yang bertakwa, ada yang sebaliknya. Wa minkum salih, minkum talih. Ada yang baik, ada yang sebaliknya. Maknanya Allah tahu dah, Allah Taala tahu dah perangai manusia ni. Manusia ni ada yang suka beribadat, ada yang tak suka. Ada yang bertakwa, ada yang tidak. Kan kita selalu sebut, kita ni ada orang yang berbahagia hidup dalam dunia ini, dalam dunia berbahagia dia, dan berbahagia di akhirat besok. Ada yang berbahagia di dunia ini, tidak berbahagia di akhirat. Ada yang berbahagia di akhirat, tidak berbahagia di dunia. Ada yang dua-dua tak bahagia, lagi berat. Dunia pun tak berbahagia, akhirat pun tak berbahagia. Kita biar dunia tak berbahagia tak apa, asal akhirat berbahagia. Kalau dua-dua bahagia, lagi bagus kan? Itu sebabnya kita ni tengok ya, ada orang beriman waktu ia lahir, dan hidup pun beriman, nanti mati tak beriman. Ada orang tidak beriman waktu lahir, tidak beriman waktu dia hidup, beriman pula waktu nak mati. Ada orang itu beriman waktu lahir, tidak beriman waktu lahir, tak beriman waktu hidup, tapi ia beriman waktu nak mati. Macam-macam. Ada orang yang datang ke dunia ini untuk beribadat dan untuk masuk syurga. Ada orang datang ke dunia ini untuk beribadat, tapi bukan untuk masuk syurga. Itu lagi berat. Ada orang datang ke dunia ini bukan untuk beribadat, tapi untuk memenuhkan syurga. Kan macam-macam ada. Ada orang datang ke dunia bukan untuk beribadat dan bukan untuk masuk syurga. Lagi berat. Maka kita ni faminkum taqiyun wa minkum syaqiyun. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang celaka, dia kata. Jadi kita tengoklah, misalnya orang kenal tak muka ni muka syurga, muka neraka. Dia tanya orang, ya Rasulullah, ayu rafu ahl jannah min ahli nar? Ya Rasulullah, kenal tak muka syurga, muka neraka? Qala na'am, kenal Nabi kata. Sahabat berkata, falima ya'malil amilun. Kalau kenal muka syurga, muka neraka, beramal buat apa? Dah tahulah ini muka syurga ni. Kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Dia tengok perangai dia, tengok apa yang mudah. Mudah untuk nak berbuat baik, ada harapan. Mudah untuk nak buat jahat, cerahlah masa depannya. Tengok kita lah. Tengok kita ni, aku ni syurga ke neraka. Tapi kita kena yakin. Kita apabila kita beramal, naklah kita yakin aku ni ahli syurga, kena begitu. Besok nak mati pun kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa aku nak neraka agaknya, jangan. Kita mesti yakin aku ni ahli syurga tu. Pasal dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku, dan dalam hadis kursi, aku kata Tuhan, menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Apa sangka kita kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Itu. Walaupun tengok orang ni, aku tengok entahlah dia tu, mayang tidak, puasa tidak, nemarak rajin, judi boleh tahan, menipu gagah. Astaghfirullahalazim. Kita suruh dia istighfar juga. Dia pun kata, entahlah, tak payahlah, aku neraka ni. Neraka lah tu. Pasal sangka jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sangka baik. Kita pun cakap orang sakit tu, Pak Ngah, Pak Ulung, Pak Uda, Pak Alang,
Ikut Astagfirullahalazim, taubatlah. Tidak, dia tak payahlah, aku dah jamin neraka. Itu memang nak neraka tu. Tapi lah kerana orang kita kan baik, dah tahu dia tak semayang, tidak minum arak, bukan mati pun minum arak, kenduri arwah juga. Pasal orang hidup ni nak suruh dia masuk syurga, dia pun tak nak masuk. Sebab kita pesankan supaya biar dia ada istighfar dalam keadaan mana pun, mudah-mudahan. Kan satu orang sahabat nak meninggal dunia, Nabi pun sampai, istighfarlah engkau kepada Allah Ta'ala. Dia diam saja, pandang muka Nabi, senyum Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau senyum tak? Aku tengok dia tu tak bertobat pun. Tidak, Nabi kata, aku tengok mata dia ada tanda-tanda menyesal. Allah Ta'ala terima taubat dia. Besok buatlah mata begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun kena jadi kita kena saya nak pesankan, kita ni kadang-kadang kita jarang mikirkan bagaimana untuk menambah ibadat. Jangan ibadat kita waktu kita muda, waktu kita dewasa, waktu tua, itulah ibadat kita tak tambah-tambah. Biasa aja, tak pernah rasa nak menambah. Manakala dulu tak baca Quran, kan bacalah Quran. Kan orang yang baca Quran, yang ramalkan baca Quran itu, dia juga boleh beri syafaat bertujuh orang. Yang jamin masuk neraka, dia pun boleh beri syafaat. Kan yang boleh syafaat kan nabi-nabi, para rasul, para wali, syuhada, ulama, dan orang-orang hafal Quran, dan orang-orang yang rajin baca Quran pun dapat peruntukan daripada Allah Ta'ala untuk rukmin sahabat-sahabat dia, keluarga dia, untuk masuk syurga, mengelak daripada api neraka. Kan ada juga. Nampak? Kena tambahlah amal sikit. Maknanya kalau main sains sunat tu, kalau zuhur sembahyang 2 rakaat sebelum, selepas pun 2 rakaat. Tak sibuk, tambah lagi 2 rakaat yang tidak muakkad. Subuh-subuh, sebelum subuh tu sembahyang sunat. Pasal muakkad. Lepas maghrib juga muakkad. Witir jangan tinggal. Witir. Maknanya lepas isyak ni sekarang kalau rasa tak jamin bangun ni, sembahyang witir dululah. Wa an utir qabla an anam, aku witir sebelum aku tidur, kata. Kita buat gini. Kalau kita yakin boleh bangun malam, kita bangun sembahyang tahajud witir malam. Nampak nak gaya ni, ada wrestling malam ni, main dulu, faham gitu. Takut tak sedar. Gitu ada penambahan, ada peningkatan. Duha kita dah pencen, pasal apa tak sembahyang duha? Pencen dah. Sok abah 3 sok abah beli. Tinggalkan sok abah dulu, Quran dulu baca, sembahyang duha dulu. Ada peningkatan. Maknanya dia kata standby. Sebaik-baik orang ialah al-kayyisu man dana nafsu wa amil lima ba'dal. Orang yang cerdik ni orang yang siap untuk beramal untuk akan datang. Begitu. Tak payahlah sibuk bila mati. Sibuk orang nak kenduri tak payah. Pesan tak payah kenduri tak payah. Aku siap dah. Kenduri ni untung orang aja. Benda kenduri siapa untung? Orang surau untung. Makan free gitu. Tunggu je orang mati. Dah lama tak ada orang mati dah. Pasal orang mati pun tak beramal, kita nak kenduri untuk dia. Tak payah, buat maksud je. Jadi orang kenduri pun bukan nak doakan orang mati tu, makan free. Kadang seminggu tu 10 orang mati. 10 hari tak makan, tak ke dapur. Tak payah. Pesan perempuan tak payah memasak susah. Itu dia. Tak payah kenduri, tak payah. Dan mati-matilah macam mana kan? Bila itu sebab orang Melayu dia rajin kenduri. Rajin sangat dia kenduri. Bukan tak ada kenduri bagus, tapi tengok keadaan. Suka pun dia kenduri, duka pun dia kenduri. Dah lah orang mati, dia makan free pula dia. 2 kali rugi. Bang. Habis. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi dan
bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan benarkan balasan baik, fasanusru lil yusra, nantikan mudahkan untuknya yang mudah. Ini yang masuk syurga. Maksudnya ialah, ada pun orang yang memberi hartanya dan menafkahkan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah, jauh daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia membenarkan syurga yang telah disediakan untuk orang yang baik-baik, maka Allah mudahkan untuknya ke syurga. Jadi di sini diuraikan orang-orang yang memberikan hartanya dan menafkahkan, sedekah ke, wakaf ke, zakat ke, derma ke, dan sebagainya. Ada orang yang rajin semayang, tapi dia sayang juga dengan hartanya, disimpan hartanya, tidak nafkahkan berjalan kebajikan, maka jadilah uang itu sebagai simpanan orang yang tinggal. Kan selalu saya sebutkan, manusia ini kalau Allah beri dia segunung emas, dia tak akan cukup, dia mahu lagi. Sedangkan Nabi kata, nanti yang penuh dalam mulutnya bukan emas itu, bukan harta, tanah juga akhirnya. Dia tak akan cukup. Kan saya pernah ceritakan dulu, lama dah, mungkin tuan ingat tak ingat, sebuah kisah seorang pemuda berjalan dengan Nabi Allah Musa AS. Yang hebatnya, dia berjalan dengan Musa, dia tak kenal yang dia ni Nabi. Jalanlah berdua, bawalah roti tiga buku roti. Jalan, makanlah. Kata Musa, kita makanlah. Diberi Nabi Musa sebiji roti, dia makan 2. Jangka dia makan seorang 1,5. Dia bolotnya 2. Nabi Musa tanya, roti yang lagi satu mana? Dia buat tak dengar soalan tu. Jalanlah. Jalan, jumpalah sungai. Jalanlah atas sungai, macam pijak simin aja. Heran dah pemuda tadi. Macam mana pula dia kata boleh jalan atas sungai ni, atas air ni? Kata Nabi Musa, kau heran tak? Heran lah, boleh pijak simin sungai. Kata Nabi Musa, kau heran tak ada orang curi roti lagi satu? Dia buat tak dengar juga. Jalan, jumpa kambing seekor, sembelihlah kambing. Matilah kambing tu. Dah mati, bangun balik dia. Dia tu bangun pula kambing. Kata Nabi Musa, kau heran tak? Heranlah, dah mati dia balik. Kau heran tak ada orang curi roti lagi satu? Dia buat tak dengar. Jalan, jumpa pula emas 3 buku besar-besar emas. 3 buku besar emas. 3 pula tu. Kata Nabi Musa, tak apa, engkau 1, aku 1. Yang lagi 1 kan 3. Yang lagi 1 kita beri orang yang curi roti tu. Saya yang curi tu. Kan mengaku pula tu. Kan? Kemudian kata Nabi Musa, beginilah, aku nak pergi dah. Ni emas ni, engkau ambil lah dia, aku tak nak. Suka lagi dapat 3. Nabi Musa pun selamatlah pergi dah, dia hilang cerita Nabi Musa ni. Tinggal seorang-seorang mikir ke bagaimana pula nak bawa balik emas ni. Nak bawa balik ni sekarang, 1 tinggal 2, bawa 2 tinggal 1, 3 bawa tak larat. Ni dah gembira sangat nak jadi orang kaya ni. Takdir Allah Ta'ala tiba-tiba lalu perompak, dia rompaknya emas 3 dibunuhnya kawan tu, mati dia. Berapa tile dapat emas, style pun tak dapat. Eloklah perompak pun 3. Engkau 1, aku 1, engkau 1, seorang 1, cukuplah, besar-besar emas, nak angkat pun tak larat. Begini, nanti kalau kita nak bawa balik emas ni, eloklah kita makan dulu. So kawan, awak pergi seorang beli roti, kita tunggu sini. Yang 2 ni pula berpakat, kalau kita bunuh kawan kita tu, kan dah boleh jahat, tak cukup 1, dah banyak dah.
Kalau kita bunuh kawan itu, kita dapat seorang 1,5. Mungkin balik kan kita bunuh dia. Dia beli roti, dia makan roti, dia pun balik. Bawa lah roti 2 buku tadi untuk nak kawan dia makan. Sampai tempat apa emas tadi ni diserang oleh 2 orang kawan tadi, dibunuhnya, mati kawan dengan harapan dapat seorang 1,5. Dah mati habis ceritalah. Dia makanlah roti itu tadi. Rupa-rupa kawan yang pergi pun memikir aku, racun 2 tu aku dapat 3 pula emas. Habis 3 mati. Nampak? Kan tak cukup. Begitulah manusia, takkan cukup. Hamka pula cerita dalam ceramah dia. Satu orang kaya, dia kata, mengisytiharkan dalam kampung dia, tuan-tuan sekalian, siapa nak tanah, saya pun tanah ni ambil lah, banyak mana pun ambil, saya tak nak lah, dia kata. Tapi ukurlah berapa kilo, berapa batu tuan dapat, banyak itulah tuan saya beritahu. Syarat bertolak selepas matahari terbit, dan nanti balik sebelum terbenam matahari, sampai tempat bertolak. Banyak itulah tuan-tuan dapat tanah. Ramailah pergi ni bawa bekal, mengukur tanah masing-masing. Jalan-jalan, seorang jalan dan jalan, sampai tengah hari dah. Berapa batu tu, banyak tanah dapat ni. Bukan 2 ekar, 3 ekar, berbatu-batu. Sampai jalan lapar perut, fikir-fikir, kalau makan kena berhenti. Kalau berhenti berapa kilo rugi. Jangan makan. Makan besok tak apa. Jalan-jalan petang, baliklah ke belakang balik untuk nak tempat bertolak, mesti sampai balik. Barulah perut terlalu lapar. Dia pun nak makan, tak larat makan, angin dah masuk, mati di tengah jalan. Berapa ekar dapat tanah? 6 kaki je. Tak cukup. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalithan. Anak Adam dapat dua lembah emas, tak cukup, nak 3 juga. Yang dimakannya banyak itu aja. Kan kita baca dalam bab tanda-tanda orang celaka, ia mencari harta dunia tak puas-puas sampai tergadai waktu untuk beribadat. Waktu ibadat dah tak cukup dah, sibuk mencari uang, cari rupanya yang dimakannya banyak itu aja. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min malin yushabbi'u ghairi wal hisabu ala qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada harta yang mengenyangkan orang lain dan hisabnya aku yang tanggung. Cari uang. Rupa-rupanya uang itu bukan dia yang kenyang, orang lain yang kenyang. Hisab bukan orang yang tanggung, kita yang tanggung, pasal kita yang cari. Sebabnya sekarang ni kita cari uang yang halal tak apa, dan digunakan untuk manfaat akhirat. Tapi disimpan, mati dia. Siapa kenyang? Orang lain kenyang. Tak apalah isteri kita kenyang, isteri kita juga. Tak lama isteri kita kahwin lain. Macam siapa kenyang? Suami baru dia kenyang. Tiba-tiba isteri kita meninggal pula, suami dapat pesaka, dia kahwin lain pula, dua-dua dapat pesaka. Kan orang lain tu. Macam tak cerah masa depan. Bukan tak boleh carilah, tapi gunakan untuk kebajikan. Di samping tinggalkan, Nabi pesan jangan tinggalkan anak-anak kita terlunta-lunta miskin. Begitulah. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hartanya, menafkahkan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan takut jauh daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga sungguh. Maknanya yang diharamkan, nahai tu kumanu pala, apa dia tu, apa yang ku larang jangan, pala tak tadu, wa haram asya pada tantahikuha. Allah mengharamkan sesuatu jangan ceroboh, jangan hanya nak sikit boleh, nak sikit tak boleh, sikit pula. Yang haram jangan, yang harus pun berhati-hati. Bimbang-bimbang yang menjadi syubhat. Kan macam-macam kan. Yang haram tu kadang-kadang senang, kan ada
Kita tengok ya, ada setengah-setengah minyak kelapa yang murah-murah tu. Rupanya minyak kelapa itu recycle. Ambil kedai sikit, ambil ni sikit, ambil sikit, cantumkan, diproses balik semula, jadi baik. Rupanya minyak goreng babi pun campur, minyak goreng ikan kering pun campur, macam-macam. Dia jual murah-murah di pasar malam, kita pun makan, tak tahu yang halal tak halal. Kan macam-macam sekarang ni, pandai orang jaga. Itu makan jaga, jangan langgar aja. Mesti dia tu istaqti qalbak, berpatuahlah dengan hatimu. Hati tak nak makan, dia langgarkan juga. Dia jaga, ini halal ke tak halal. Kena jadilah sekurang-kurangnya berkata-kata juga hati tu. Jangan kita tak kisah, langgar je. Dah biasa, sedap. Pasal kita buat dosa, nuktah, titik hitam dalam hati kita tu. Dia tak buat dosa tak apa. Ada orang pergi Singapura, naik kapal terbang, makan nasi ayam, nasi itik di Singapura. Lepas makan balik, makan yang haram tu. Orang Melayu Islam lah begini. Orang Singapura cerita, Syanu sepolan-sepolan datang ke sini, makan nasi Cina, nasi itik. Sedap agaknya. Tak sembelihkan itik tu. Itu yang sedap tu. Macam nafsu dia. Pergi naik terbang ke Singapura, makan balik. Bayang. Tak hebat. Dia tak takut ke? Orang kata tak takut ke dia mati besok? Dia tak takut. Pasal dah hitam mati dia. Kan ada orang, tak sembahyang ke? Ramai-ramai masuk surga, siapa pula nak masuk neraka? Macam itu. Dia rasa tak takut neraka tu. Itu saya kata tadi, bahawa kadang-kadang kita yang hidup ni kesian tengok dia. Itu yang kita kenuri tu. Kita kenuri, kita baca Quran untuk bacakan Yasin, supaya orang yang mati tadi masuk syurga juga. Waktu dia hidup, dia tak nak masuk syurga tu, dia condemn pula. Baru ni kan dia condemn pula Nabi. Apa nama isteri Nabi tu? Khadijah, tua nak mampus, dia kata. Kan canggih kata juga. Tu maknanya dia boleh sebut isteri Nabi Khadijah tu tua nak mampus. Cuba tuan-tuan bayang, siapa salah? Kita salah. Pasal kita mengagung-agungkan penyanyi diagungkan, pelakon diagungkan, semua diagungkan. Ulama dia condemn habis. Tu. Bila dia sanjung-sanjung gitu, dia rasa hebat. Dia sanggup menghina Nabi. Tu. Apa bisa buat? Tak dapat apa pun. Tak ada masalah. Bila ulama cakap, orang marah. Penyanyi tak ada apa, boleh cakap apa benda pun. Diagungkan, pemimpin-pemimpin agungkan pelakon dan penyanyi. Itu masalah. Dia boleh ucap selamat hari raya pula dalam televisyen. Kita tak boleh. Pemimpin tak boleh. Hebat tak hebat. Zaman jahiliah dulu gitu dulu. Bila ada penyanyi dalam kampung, dia semua orang keluar. Zaman jahiliah sama aja, sama tak. Zaman jahiliah, apabila ada pelakon penyanyi dalam kampung, diarak orang. Maknanya sama. Dalam kitab Muhammad tulis Jahiliyah Al-Qarn Al-20, Jahiliyah kurun yang ke-20. Itu ada. Habis. Sekian maklumkan. Jadi orang yang menafikan hal itu, wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan syurga yang disediakan untuk orang-orang yang baik-baik, maka Allah lah mudahkan untuknya ke syurga, mudahkan untuknya mengamalkan kebajikan, mengamalkan ketaatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kita ni kalau dapat menafkahkan harta kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang benar, maka mudah kita untuk buat kebajikan, mudah untuk mendapatkan syurga di akhirat esok. Mana kita ni kalau begitu, kita mudah, tak ada masalah buat ibadat, tak ada masalah untuk nak mentaati perintah Allah SWT. Tak ada soal banyak. Apa yang perintah Allah buat je senang. Sayyidina Ali satu hari, wahai Ali, kata Nabi, engkau pergi tangkap seorang wanita yang sedang membawakan rasa perang kita ke Mekah. Sayyidina Ali terus bangun, terus pergi. Tak ada Ali kata, ya Rasulullah, mana kau tahu betul ke ni? Terus saja pergi cari, jumpa wanita sedang bawa rasa perang. Apa saya kata? Bagi surat tadi. Tak ada, dia kata. Bagi.
Tak ada. Engkau bagi atau kau rampas daripadamu. Kan? Tu keyakinan Sayyidina Ali tu keluar dari sanggul tu. Surat untuk pecahkan rasa perang Madinah ke Mekah. Begitu. Mana keyakinan Sayyidina Ali tu. Itu sebabnya disebut was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang terdahulu. Kita kan ada bagi 3. Ashabul yamin, wa ashabul shimal, was-sabiqunal sabiqun. Kita ada 3 kategori. Kategori ashabul yamin belah kanan, ahli syurga lah. Tapi was-sabiqunal sabiqun ni orang yang terdahulu, orang yang lebih first class daripada yang ashabul yamin itu. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun awwalin wa qalilun min akhir. Dulu ramai orang yang as-sabiqun al-awwalun ni, sedikit yang kemudian sedikit. Jadi insya-Allah sambung wa amma man bakhil wastaghna. Ada pun orang yang bakhil dan terkaya daripada yang lain-lain. Insya-Allah sambung ceramah akan datang. Wallahu a'lam. Ustaz, ada sikit tentang salam tak yang heboh sebut mabur ni. Apa? Salam. Bagi salam kepada orang yang bukan lama. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam bab salam ada sebut, kita tidak boleh beri salam kepada orang kafir. Itu dalam hadis pada. Apabila orang kafir beri salam kepada kita pun jawab waalaikum saja. Apabila orang kafir beri salam kepada Nabi, assalamualaikum. Assam maknanya matilah betul. Assalamualaikum dia bukan assalam, assam. Sam maknanya matilah. Orang kafir bersalam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Aisyah marah. Dia waalaikumsalam wa laknatullah, kata Aisyah. Engkau lah mampus, engkau lah laknatullah. Kata Nabi bukan begitu, wahai Aisyah, bertenang. Mana kata. Engkau jawab waalaikum saja. Maknanya kalau aku mati, engkau pun mati jugalah, begitu. Tapi lembut-lembut begitu. Tak boleh bersalam dengan orang kafir. Ya, kita kadang-kadang ulama-ulama muda-muda tak tenang. Jadi kena lama-lama sikit mengaji begitu. Kata Hamka, kalau umur kita 1000 tahun duduk dalam kutub khanah, tak habis kitab yang kita baca. Kadang-kadang ilmu kita ni ada, ilmu yang ada pada kita tak ada pada orang lain. Ilmu ada pada orang lain, tak ada pada kita. Maka hendaklah dengar orang-orang yang berpengalaman banyak. Jangan cepat melatah. Kalau tak jumpa kitab, kata saya belum berjumpa, jangan tak ada. Itu masalah. Kan ilmu kan luas. Kadang-kadang kita orang muda-muda ni cepat melatah. Itu sebabnya kita kena baca tasawuf banyak sikit. Pasal menuntut ilmu ini, yang pertama bukan untuk nak menunjukkan kita pandai dan nak menentang ulama atau membodohkan orang-orang jahil. Tak boleh gitu. Dia ada undang dia, ada adab ulama ada. Baca kitab adabul ulama, adab orang-orang yang berilmu. Kalau jumpa orang jahil, kita kata dia lebih mulia pada kita. Pasal kalau dia buat salah, kurang dosanya. Nampak orang-orang alim, kita kata orang itu lebih mulia pada kita, pasal ilmunya banyak. Nampak orang-orang kafir, dia pun mulia pada kita, pasal kalau dia masuk Islam hari ini, masuk syurga dia. Betul. Nampak kanak-kanak, dia lebih mulia pada kita, pasal dia dosanya tak ada. Betul. Nampak binatang-binatang, nampak kucing, kucing lebih mulia pada kita, pasal dia tak masuk neraka. Itu kaedah dalam ilmu tasawuf. Dan hendaklah kita merasakan diri kita ni sentiasa terhina. Begitu. Tak boleh kita mendabik dada kata kita pandai, tak boleh. Itu kaedah untuk ilmu. Tak boleh membodohkan orang bodoh, dan tidak boleh bertekak dengan sesama yang pandai, tak boleh. Dalam ilmu tasawuf kata, apabila orang itu benar meninggalkan pertengkaran, maka dapat 2 pahala. Kalau ia tidak benar meninggalkan pertengkaran, dapat pahala 1, dapat juga dia. Dan hukum-hukum yang begini yang telah pun umum diketahui. Tidak boleh memberi salam kepada orang-orang kafir. Salamun qaulam min rabbir rahim.
perkataan salam dari Tuhan yang bersifat rahim. Jadi maknanya Assalam tu nama Tuhan lagi, sejahtera. Sebab kita beri salam tu menyebabkan orang tu panjang umurnya. Maka jawapannya tidak boleh beri salam pada orang kafir. Ada hadis. Baik, tulis dalam tafsir Ibnu Katsir, menguraikan mengenai dalam bab salam dalam satu bab itu. Itu kan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayka wa husnaz zanni bik wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilayka maqrunan bi awafid darain rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi anak yatim dan fuqaha memerlukan sumbangan anda untuk pemindahan surau bernilai RM250,000. Hulurkanlah bantuan untuk anak-anak ini. Segeralah membuat bajikan. Hubungi 013-362-1236, 013-362-1236.